Yuhu, hai semua. Jom kita buat mini crispy ghost pepper chicken burger. Okay, mula-mula ni pakai dada ayam. Dada ayam ketuk-ketuk dulu supaya dia lembut dari isi, dia tak kering bila goreng nanti. Kalau korang pakai part, boleh skip part ni. Potong bite size, kubur dalam plastik. Lepas tu masukkan ni tepung goreng ayam. Saya pakai bestari chicken seasoning. Kacau-kacau. So, okay, set aside dalam 30 minit bagi dia perap dulu. 30 minit, sementara tu kita buat bancuhan tepung kering, tepung crispy. Okay, ni pakai bancuhan tepung bestari, ambil apa spicy, tepung jagung 1 sudu, tepung tapioka setengah sudu, tepung ubi kayu. Ambil ayam yang kita dah perap tadi, masukkan dalam bekas, masukkan ayam, goncang-goncang dengan ni tangan kita tak kotor. Lepas tu goreng dalam minyak yang panas sampai dia matang sempurna. Soskan minyak, sementara tu kita buat sos ghost pepper. Sos ghost pepper ni kita pakai soy garlic sauce, sos ghost pepper, sos kopok leko. Jangan pakai sos cili biasa ataupun sos tomato sebab nanti rasa dia masam, tak sedap. Yang ni dia pedas, manis. Dah tak payah tambah garam, tak payah tambah apa. Campur je 3 sos ni. Lepas tu ambil ayam tadi, yang perapkan, salutkan dengan sos yang kita dah buat tadi. Letakkan atas mini bun burger kita. Saya pakai mini bun burger. Nampak ni salutan dia dah. Okay, dia tu ada kobis, ada bawang dan juga potongan cheese 1, potong cheese slice tu potong 4. Ni sedapnya budak-budak sekolah kan nak